In a world of wires and thoughts that glow, airy and bit by Kita akan buat jelly dalam blender. Jom kita buat sekarang. First kita delete. Kita akan pergi ke add mesh cylinder. Vertisi dia akan jadi 10. 10. Okay, lepas tu kita akan pergi ke sini. Kita akan angkat dia naik ke atas. Kan? Kita dah naik. Kita akan pergi ke object mode, ke edit mode ataupun shortcut. Pergi object mode ataupun kita akan press TAB. Tengok dekat keyboard TAB, okey? TAB itu ialah tab. Kalau kita tekan tab, kita akan nampak benda ni. Kalau korang tak ada, tak apa. Kita akan tekan ni je, senang. Kalau korang tak ada lah. Ini shortcut kita Okay, lepas tu, bila kita dah pergi edit mode, kita akan tutup ni. Bila kita dah tutup tu, kita akan pergi ke vertisi. Lepas tu kita tekan Y ni, click use supervisor viewpoint. Kat situ numpad 1. Lepas tu kita select ni, kita tak nak macam tu tau. Sebab kalau kita scale, nampak ada isi dia lagi tu. So, kalau kita macam tu, jangan je macam tu tau. Tak boleh. First kali, kita akan pergi ke toggle x-ray. Kita call, maksudnya kita panggil transparent. So, kita tekan transparent ni. Kita akan select atas ni. Lepas tu, kita akan kecilkan dia sikit. Kecilkan dia sikit. Bawah ni besarkan dia sikit. Macam tu okey. Lebar macam ni. Tapi jangan lebar sangat. Okey ni. Lepas tu, kita turunkan dia bawah sikit. Macam ni baru jadi jelly. Tapi belum jadi tau. Lagi kawan-kawan. Kita akan select ke faces. Kita akan select ni. Lepas tu kita akan tekan Alt E. Extrude individual face. Ni tengok. Dia masuk. Tapi kita tak nak macam tu. Kita nak dia macam ni. Keluar kat bawah macam tu. Lepas kita dah jadi ni, kita pergi add modifier subdivision surface. Lepas tu ini akan jadi 3. Di sini pun akan jadi 3. Jangan 4. Lepas tu kita akan shade smooth. Lepas tu kita dapat ni akan scale dia besar sikit. Barulah kita akan jadi jelly macam cantik macam ni kawan-kawan. Smart bro. Okay, lepas tu kita pergi ke object mode to edit mode. Kita akan control R di sini. Okay, kita akan letak di atas ni. Lepas tu kita control R lagi. Okay, letak di sini. Lepas tu kita control R lagi. Ini letak di bawah. Kawan-kawan. Okay, lepas tu kita pergi ke faces. Yang bawah ni kita press I to insert. Ni kita naikkan di atas sikit. Macam tu. Ni pun sama. Press I, kita kecil sikit. Lepas tu ni kita turunkan di bawah sikit. Dia turunkan. Lepas kita cantumkan, kita akan pergi ke Y. Kita pergi ke edges. Lepas tu kita pergi ke sini. Transparent ni saya cakap. Lepas tu kita select ke atas ni. Lepas tu kita tekan ni. Kita akan scale dia.
Kasih macam tu. Ini pun sama. Scale. Alright. Ini baru betul. Tapi lagi satu. Yang ni kena naik ataskan dia sikit. Barulah nampak macam jelly kawan-kawan. Ini kan kita dah buat semua ni kan. Lepas kita dah buat, kita akan pergi ke object mode. Lepas kita dah pergi object mode, kita kena pergi ke atas ni. Okay, lepas tu, ni kita pergi ke curve ataupun shift A pergi ke curve. Kita pergi ke path. Lepas tu, kita letak sini, rotate Z 90 degrees. Lepas dia macam tu kan, dia dah jadi macam tu kan. Kita kena pergi ke sini, curve, bezier curve. Bezier, orang panggil bezier kawan-kawan. Bukan kinau, bukan. Bezier. Lepas tu, kita akan tekan add curve lagi satu. Circle. Orang panggil circle kawan-kawan. Okay. Ini semua ni, kita nak buat dia punya cream. Cream dia tu cantik sikit kawan-kawan . Okay, kita akan pergi ke bezier. Kita akan pergi ke edit mode. Lepas tu, bila dah pergi ke edit mode, ni benda ni kena ke bawah. Kasih dia ke bawah. Macam tu kawan-kawan. Tarik dia sikit, panjang sikit kawan-kawan. Okay, lepas tu, mana ni? Ni, tekan bagi bawah sikit. Barulah jadi kawan-kawan. Curve ni kita nak buat dia macam cream. Naik atas, macam tu. Baru nampak realistik. Lepas tu, nanti kita akan letak macam cherry. Okay, lepas tu kita select A. Ni, kita select all curve. Kita akan subdivide dia. Ni akan jadi 2. Okay, lepas tu dah kan. Kita akan pergi ke circle pula. Pergi ke edit mode. Lepas tu kita press all. Subdivision. Okay, ni just number 3. Nombor 3 pula Lepas dah nombor 3 kan. Kita kena select satu ni. Letak ambil satu-satu. Sebab nanti kita nak letak macam apa tu orang panggil? Yang dia macam nak scale. Macam tu. Okay. Kita akan scale lah. Kita akan scale. Macam ni. Kita scale. Kat sini. Kita scale. Barulah nampak dia jadi macam ni. Okay. Sekarang ni curve ni pula. Okay. Curve ni pula. Kita akan pergi ke curve. Ini. Kita pergi ke geometry. Type of jet. Sekejap kawan. Yang ni kita akan tekan ke bezier curve Lepas tu kita pergi ke objek di sini. Ni kita pergi ke sini. Lepas tu kita dah dapat dia macam ni kan. Kita dapat dia macam ni kan kawan-kawan. Okay. Bila kita dah dapat jadi macam ni. Kita akan pergi ke atas ni. Lepas tu. Ni kita akan letak ke tepi ni. So, bila kita pergi ke sini. Ni. Ni. Kalau kita gerakkan. Dia akan gerak sekali. Okay. Sekarang ni saya nak ni. Pergi ke sini. Subdivision kan. Lepas tu, kita akan naik dekat atas. Macam ni. Okay. Tepi. Lepas tu kita tekan F untuk dekat sikit. Lepas dah macam ni. Kita akan turunkan dia ke bawah. Ni.
kita akan adjustkan balik. Right. Kasih dia macam bengkok macam tu balik. Okay. Ni kita pergi ke edit mode balik. Ini ke sini. Tapi susah sikit lah kawan-kawan. Ni ke sini. Ini ke sini. Okay, ni ke atas kan. Bila ni ke atas, kita nak extrudekan dia tau. Right. Lepas kita jatuhkan. Ni kita tak nak ni. Tak cantik. Delete vertex. Barulah kita dapat macam ni kawan-kawan. Okay, ni kita extrude. Alright. Okay, kawan-kawan, tengok ni. Special. Kawan-kawan. Tengok ni. Inilah keberjayaanku. Tak pernah mengalah. Ni kita pergi ke 3D cursor. So ni. Mana-mana saya nak gerak, ikat situ saya nak gerak. Okay, ni kasih dia skill sikit. Ni kena adjust ni. Bagi dia realistic. Nampak cantik kawan-kawan. Okay, ni kita bagi dia macam extrude lagi. Okay, kawan-kawan. Tengoklah ni kawan-kawan. Okay, kawan-kawan. Bila kita dah jadi macam ni kan, kita nak letak contoh, kita nak letak macam berry kan. Kan kita nak pergi berry. So, kalau kita nak berry, kita kena download dari Sketchfab. Okay, kita pergi ke Sketchfab. Kalau korang tak nampak, tak apa. Korang akan tanya kepada saya. Okay. Kita akan pergi ke Sketchfab. Saya akan tolak ke dalam ni. Kita pergi ke Sketchfab. The best view on the web. So ni. Kita nak. Kawan-kawan, kita nampak kan. Daripada sini, kita nampak. Okay. Kita boleh pergi ke sini. Kita akan download USD. Lepas kita dah download. Dah download kan. Pergi ke sini. Cherry non. Okay. Tengok kita dah dapat kan. So ni kita Ctrl J. Join dengan dia. Lepas tu kita scale. Kan dia kecil. Alright. Tanda kecilnya tau. Besar sikit. Kan jadi tu kawan-kawan. Kawan-kawan tengok. Kalau kita tengok dari material view. Sini. Tak nampak kan? Ni kita kena pergi ke sini dulu. Kita tengok kan. Tak ada colour kan? Ni kita biarkan dia putih. Tapi ni kena adjust sikit kawan-kawan. Nampak kan? Dia macam langgar-langgar kan? Ni ke tepi. Senang kan kawan-kawan? Tepi je. Adjust. Adjust tu penting. Kita extrude lah. So ini pula kita nak materialkan dia. So kita pergi ke sini. Texture. Ini. Nak merah ke, biru, kuning ke. Kalau saya nak warna ni. Hijau. Okay, kan kita tak nampak kan. Ni kita pergi ke light. Sun. Tapi sun dia tak cantik kan. Tak nak ni. Kita nak dia macam tadi.
So, kalau kita nak yang tu kan, kita akan pergi ke ni. Ini orang panggil apa? Ini orang panggil add-on. Add-on ni penting untuk kita nak guna. Okay, kita nak light kan? Kita guna Vera Product Light. Vera Product Light ni penting untuk kita nak buat light. So, kita ni, Vera Product. Kita nak contoh kita nak yang ni. Okay. Add Studio. Kawan-kawan tengok. Cantik kan? Ni bola ni tak nak. Okay, kawan-kawan. Cantik kan? So, Vera ni penting untuk kita nak guna add-on ni. Okay, penting kan? Okay. Lepas sudah, kita akan pergi ke kamera. Add kamera, letak ke tepi. Letak ke atas. Bila kita dah kena kamera, kalau kita nak masuk kan, tak boleh macam ni tau. Kita kena press 0. Kalau macam tu kan, keluar kan. Kita akan pergi ke view. Kamera tu view. Barulah kita nampak yang kiri kat sini. Okay, contoh kita nak render. Kita pergi ke render image. Okay, kita tengok cantik ke tak? Korang tengok. Cantik kan? Tapi ni, dia sambung kan kawan-kawan. Kita tak nak macam tu kan. So, kalau kita nak adjust, kita pergi ke edit mode. Macam tadi, biasa. Lepas pergi ke edit mode, ni, kena ke tepi sikit. Ni pun sama, kena ke tepi sikit. Kasih dia ruang untuk bergerak. Tapi dia tak bergerak lah. Dia nak kasihkan dia nampak realistik sikit. Baru betul. Okay, ni kita rotate. Kita pusing. Lepas dah jatuhkan kawan-kawan. Kalau kita tak nampak cherry tu, pusinglah dia macam tu. Ataupun macam tu. Okay, kita pergi sini. Render. Kita akan render image. This is the final result. Kawan-kawan, jadi kan? Okay, this kita orang panggil render result. Render result ni, kita dah buat sesuatu yang dah sudah siap, kita kena render. Untuk bagi dia realistik cantik. Okay, ini dah siap. Lagi satu kawan-kawan. Jangan lupa like dan subscribe. Jumpa ke video next. Bye kawan-kawan. Starving 67. Bye kawan-kawan. Jumpa lagi.